Ramai tak sedar, walaupun akaun pinjaman telah selesai, namun terdapat banyak dokumen hak milik rumah masih tidak dituntut oleh pelanggan atau waris. Kenapa perkara ini terjadi? 1. Kurangnya pengetahuan berkenaan dengan harta tersebut atau prosedur yang ingin dilakukan. Ada di antara mereka yang tidak tahu dokumen hak milik ada di mana, sama ada di bank, peguam atau pejabat tanah, atau mereka sendiri tidak faham proses tuntutan hak milik tersebut. 2. Harta dianggap tidak bernilai atau penting. Ada yang fikir tiada keperluan bagi tuntutan harta tersebut. Ketiga, tiada kesepakatan dalam kalangan waris bagi perbicaraan harta pusaka. Ada yang fikir nanti-nantilah. Ada juga yang takut akan kos dan proses yang rumit dan panjang. Tapi, apakah akibat dan kesan sekiranya hak milik tidak dituntut? Pertama, harta tidak boleh dipindah milik atau dijual secara sah. Kedua, risiko berlakunya pencerobohan atau penyitaan, terutamanya jika terdapat tunggakan cukai seperti cukai tanah dan cukai pintu. Macam mana cara nak selesaikannya? Jika anda ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan proses pelepasan hak milik, sila kemukakan pertanyaan anda di portal e-tiket LPPSA atau hubungi kami di talian 03-8880-1600 atau hadir terus ke kaunter LPPSA. Jadi jangan lupa like, share dan follow laman web rasmi LPPSA di Instagram dan Facebook untuk mengetahui sebarang maklumat lebih lanjut. Anda tanya, kami jawab. Jangan biarkan harta tidak diurus. Ambil tindakan hari ini. Geran bukan sekadar kertas. Ia bukti hak milik. Ia warisan keluarga. Jangan biarkan ia terbiar sampai hilang nilai.